Abang Azmi ni banyak mengajar Kina. Dia sayangkan kita, tapi cara dia memang tegas. Hoi setan, macam tu. Masa Kina nyanyi dekat Club Golf tu, bukan tak ada Datuk Tan Sri, bukan tak ada bang. Masa tu banyak offer. Tapi Kina fikir arwah abah aku kesian, aku buat kerja macam ni. Dia boleh cerita keburukan kita ni. Dan rakaman tu, kalau kata Jibam tu tak bagi tahu Kina tak tahu dia macam tu. So kita anggap dia kakak. Kan? Kalau kata dia menyusahkan kita, dia kena mengena apa? Jumpa hai dah. Tapi jumpa ni Kina tak boleh nak salam. Okey, hai. Kembali kita ke bahagian kedua dalam podcast Nada dan Nostalgia bersama dengan saya, KZ, dan juga tetamu, Kina Mentor ataupun Kina Prasista. Nama tu nanti kita nak tanya sikit lagi. Yang dibawa khas untuk semua oleh Trendstock TV dan juga branding partner Nine Flags. Jadi untuk bahagian kedua ni, kita ada persoalan-persoalan. Jadi saya pakai topi. Sebab saya memang pakai topi kan, daripada episod pertama. Tapi saya dah buka topi sekejap kan. Dan hari ni bila tengok Kina Mentor pakai topi, saya pun jealous lah tengok pakai topi. Dan cermati tadi dah buka, matahari pun dah okey. Tapi topi cowboy belum ada wanita pakai. Belum ada lagi kan. Tu dia. Okey, baik. Kina. Ya. Kita nak tanya pasal masuk pertandingan rancangan reality Mentor kan. Ya. Jadi tadi kata 38,000 peserta. Ya. Jadi yang masuk, lepas tu masa dalam pemilihan lah. Pemilihan. Ya. Lepas tu bila dah dapat masuk bila ada juri komen. Ada tak komen-komen juri yang pedas? Yang pedas buat sakit telinga kan? Zaman dulu juri dia sangat menghormati peserta. Maksudnya Kina paling takut apa tau dalam rancangan TV ni, dia ada postmortem orang panggil. Postmortem tu akan dibuat kalau kita dulu konsert kita setiap hari Ahad. Hari Isnin tu postmortem tu macam-macam lah keluar. Seperti dia ulang tayang balik apa yang kita buat semalam. Jadi cikgu yang sangat baik menjaga Kina adalah siapa dah komposer tu? Siapa? Komposer, lupa dah Kina komposer. Lelaki perempuan? Lelaki. Yang pakai spek mata tu komposer. Abang Azmi. Yes, Abang Azmi. Minta maaf Azmi. Abang Azmi ni banyak mengajar Kina. Dia sayangkan kita, tapi cara dia memang tegas. Hoi setan, macam tu. Kina memang suka gurau dengan dia. Jadi macam tu lah dulu. Tapi kita sayang dengan dia. Dia mengajar kita banyak ilmu. Macam-macam lah dia ajar dalam tu untuk menjadi seorang penyanyi kan. Dan juri Kina dia juga Liza Hanim masa tu. Liza Hanim memang baik. Memang apa yang Kina tahu, dia menjadi juri sangatlah adil. Lepas tu satu lagi dia memberi semangat pada kita. Ni minggu ni Kina buat macam konsert dah kat tengok dalam Mentor ni. Dan dia bagi kita semangat juga. Tu yang Kina paling suka lah dengan Kak Liza Hanim kan. Dan ada juri-juri Kina dulu bertukar-tukar tau. Ada komposer, ada pemuzik, ada penyanyi gitu. Dan ada juga beberapa juri lain kerana terlalu lama kita dah lupa dah siapa. Yalah, 2009 kan. Lepas Mentor tu Kina ada banyak lagi masuk rancangan TV. Seperti Musikal Lawak Superstar Astro. Musikal Lawak Superstar tu Kina bergandingan dengan Toki Raja Lawak. Dan juga Mi Raja Lawak. Dalam tu dia buat lawak, Kina menyanyi. Jadi kita banyak pengalaman lah sama-sama macam tu. Dan lepas tu Kina tahun ni insyaAllah Kina akan masuk satu lagi rancangan TV yang mengembalikan penyanyi balik ke pentas. Tak nak cakap lah. Nantilah cerita. Jadi ada tak, walaupun Kina kata juri tu baik apa semua, ada tak yang makan hati je? Orang kata memang menusuk lah. Kalau Abang Azmi pun dia memang menusuk pun, tapi kita anggap dia nak ajar kita kan. Kina dah biasa kena benda yang keras lah bang. Yalah. Zaman-zaman kena nyanyi di Club Golf dulu. Club Golf yang sampai kena baling dengan snare tu. Kena baling dengan snare drum tu.
Kena baling dengan senen. Senen besi tu. Kayu. Drumstick. Itu drumstick. Panggil drumstick. Jadinya dia baling kita tu, kita dah biasa dengan lagi keras punya pelajaran kita dulu tu. Setakat kena maki je tahan je lah biasa kan. Okey. Jadi itulah dia, orang kata ketahanan emosi tu dah sedia ada dalam diri kan, daripada awal. Betul. Sebelum masuk reality TV mentor ni. Betul. Jadi dah biasa Dah biasa ketahanan emosi Kina ni. Emosi Kina ni tak tahulah nak cakap. Tapi ada masa yang kita tak tahan tu, kita menangis kat kita lepaskan dengan tangisan. Sebab Kina dulu memang Kina membesar seorang. Kina ada roommate Kina. Kita duduk di sebuah rumah tu. Roommate Kina anggap sebagai kakak lah, menjadi Kina kat situ kan. Dan masa Kina belajar pun struggle juga bang. Macam mana Kina naik bas. Lepas tu nak belum habis lagi. Kita dekat college tu kita kena pergi pula kerja yang kedua kita. Kerja yang kedua kita iaitu baby bahagian baby dekat Jaya Jasko. Okey. Kat situ kita kena naik bas, turun dekat situ. Lepas tu kerja tu lepas habis kerja tu kita pergi lagi satu kerja, iaitu di Ampang Park dulu. Cafe, salon cafe. Cafe orang kaya dulu. Okey. Jadi di cafe tu ada menyediakan arak dan sebagainya. Tapi Kina tak pandai buka macam wine kan. Kina cakap kerja ni bukan Kina buat lah. Jadi kita lebih kepada waitress lah kat situ. Okay, right. Jadi esok tu bermula balik pukul 6 pagi. Daripada kafe tadi balik 2 pagi. 3 kerja kena buat. Wah. 6 pagi pergi kuliah, lepas tu sambung kerja 12 hari balik Maluri, pukul 6 balik sambung kerja dekat kafe sampai 12 malam, pukul 2 baru sampai rumah. Sebab kita seorang-seorang kan kan. Dah kena Kina betul-betul tekad untuk habiskan pelajaran Kina tu, belajar tu dengan kerja part time ni. Nak minta bantuan siapa masa tu. Kan, sebab kita berjauhan daripada adik-adik, bapak tak ada. Situ satu persoalan. Tak terfikir macam zaman sekarang ni, zaman student sekarang ni yang sanggup semata-mata nak cover kos pembelajaran, kehidupan di luar apa semua. Ni bukan kata apa, ni reality. Podcast kita ni reality. Ada yang sanggup terfikir, cari sugar daddy. Kan? Tak terfikir ke masa tu? Masa tu bang, masa Kina nyanyi dekat club golf tu, bukan tak ada Datuk Tan Sri, bukan tak ada bang. Masa tu banyak offer. Tapi Kina fikir arwah abah aku kesian aku buat kerja macam ni. Kan? Aku masih sihat. Alhamdulillah Tuhan bagi aku boleh menyanyi. Boleh kerja sebagai bahagian baby tu, boleh jadi jual-jual. Kenapa aku nak cari sugar daddy? Kan? Duit tu takkan kekal. Dapat banyak. Contohlah sugar daddy, bukan kita tak tahu, kawan-kawan kita sekeliling pun ada sugar daddy. Duduk dekat pavilion KL dan sebagainya. Duduk tempat mewah. Saya duduk flat je dulu bang. Belajar kan. Duduk tempat mewah. Tapi benda tu berakhir dia macam mana? Tak ada apa. Berakhir kosong. Mula dengan kosong, berakhir dengan kosong. Tapi duit yang saya dapat, saya kerja halal macam tu, lama tau. Walaupun saya dapat gaji masa tu 800 bang, sebagai part time bang. Lama saya boleh bayar college saya boleh bayar makan saya. Makan memang sangat jagalah dulu. Pagi nasi lemak, tengah hari kat perut bang, makan roti, malam baru makan dekat kafe saya tu. So, saya nak bayar belajar. Masa tu umur betul? Masa tu belasan, 20? 18, 19, 20. Okey, sekarang umur betul? 39. Okey, bayang sekarang umur 39. Cantik kan? Bayangkan mana umur dia 18, 19. 20 tahun. Kan? Macam mana? Itulah saya tanya tadi. Masa muda mesti dengan rupa dia macam ni, takkanlah tak ada orang yang kejar dia ramai tadi kan kita cakap Jadi tak terfikir langsung kan? Tapi lepas keluar daripada mentor tu adalah satu Datuk Sri ni. Dia bagi manager dia jumpa dengan Kina. So Kina ada manager juga dengan Dream Music macam tu. Dia bagi kunci kereta tau. Kunci kereta dalam BMW. Lepas tu dia kata, Kina ni Datuk nak jumpa Kina minggu depan, nak makan dengan Kina. Nanti dia outstation, dia balik daripada China tu nak jumpa Kina. Apa motifnya bagi saya kunci kereta? Dia cakap kan, motif dia nak bersama. Takkan free-free nak bagi kereta bang, mesti nak benda lain kan. Dia cakap tak apalah, saya tolak dengan baik. Dan Datuk situ bagi Kina show. Dia bagi Kina persembahan.
dekat annual dinner syarikat dia. Dan sekarang kita jadi kawan. Kita jumpa je dengan wife dia apa semua. Dia cerita kawan-kawan dia, ni budak dia susah ni. Kalau nak buat apa-apa dekat dia tak nak punya. Dia mungkin dia test tu. Dia bagi tu dia test. Tak tahu lah. Masa tu macam Kina tak terniat pun sebab Kina kesian kat arwah ayah. Yelah, lagi satu, lepas Kina menolak tu, dia tak ada bermusuh ke? Tak ada kan? Kita baik. Orang yang cuba dekati kita dengan adanya niat tersembunyi tu, semua jadi kawan kita sebab kita tak pernah, Kina, sorry bang, dalam industri ni Kina tengok orang macam tu, Kina takkan benarkan lelaki sentuh tubuh Kina. Minta maaf bang, itu Kina punya ni sebab abah Kina pesan, jangan sekali bagi. Hanya suami kau je. Kina cakap dengan siapa pun, sampaikan kawan-kawan artis Kina dalam industri cakap, mungkin Kina ni lesbian ni. Dia cakap macam tu. Saya tak pernah tengok Kina ada boyfriend, tak pernah tengok ni. So, Kina, dulu pun Kina ada boyfriend pun panjang. Perhubungan kita 15 tahun. Sampailah Kina dah kahwin sekarang. Maknanya yang kahwin sekarang suami Kina ni adalah laki nombor 2 dah hidup Kina. Part tu ada cerita. Ada persoalan dia. Persoalan dia memang akan tertanya-tanya juga. Sebab pernah viral sekejap kan. Baik. Jadi inilah dia pada netizen, kepada remaja yang tengah belajar, yang dalam perjalanan tu nak hidup senang, ramai kan. Macam Kina ni dalam tempoh dia belajar jadi percubaan jadi artis, nakkan kehidupan yang senang, tetapi tak semudah seperti mana orang fikirkan. Orang fikir, wah, rupa macam ni mesti buat halnya kan. Takkan tak buat hal kot kan. Jadi kita nak jelaskan dekat sini. Supaya tak ada menjadi satu trigger kepada netizen. Kehidupan, tak cerita pun ni sebelum ni macam mana dia berjaya di antara tu kan. Ni kita dah cerita di antaranya sebelum Kina menjadi artis. Gangguan-gangguan kan. Dah diceritakan. Jadi jangan buat persepsi yang bukan lagi. Sekarang ni Kina dah berumah tangga. Cerita part berumah tangga tu kita akan cerita kemudian. Baik. Dan bila dah dapat masuk mentor, dah berjaya kan sebagai tempat kedua mentor dulu kita separuh akhir. Nombor 4 jadi macam mana kenangan tu? Kenangan tu alhamdulillah masih Kina dalam industri ni Kina bukan nak popular bang. Kalau popular you drop terus pun terus hilang, betul. Kina nak berada di tengah. Ada kerja macam Kina buat sekarang, Kina ikut Carnival, Kina ikut tour Sarawak, Mythic Festival. Lepas tu Kina ikut Pasar Saloma, ikut di Pasar Saloma. Jadi kerja Kina sekarang banyak lah. Jadi kalau dulu ada syuting, sekarang kita dah 2 tahun berhenti berlakon, dah tak ada apa dah. Berlakon dah memang tak nak langsung dah. Suami Kina pun larang sebab bila dia ikut Kina berlakon 8 pagi bang, balik 2 pagi, 8 pagi 12 malam, Kina tak ada live. Memang tak ada live. Dia sendiri ikut pun dia tak tahan. Lagi-lagi drama melibatkan ratus scene kan. Beratus scene. Jadi Kina cakap tak apalah, cukup lah bagi Kina. Kina dah rasa dah drama banyak dah dulu kan. Drama yang paling Kina suka Aku Tak Rela TV3 dulu. Tapi Kina banyak bawa watak jahat lah bang. Watak antagonis je. Jadi bila Kina pergi ke kedai makcik tu kata, ini aku benci betul. Jadi watak jahat ni kan. Jadi padahal awak tak macam tu pun. Ada, tapi Kina suka watak. Dapat bawa watak tu Datuk Aida mesti bagi Kina watak. Gaya dengan rupa kan. Itu dia. Jadi kalau kata dengan gerak khas selalu Kina ikut tu, Kina jadi watak masa tu budak-budak lagi kan. Watak macam ini tai kecil lah, Kak Long lah. Kak Long lah, gangster bagi gua. Kalau dulu dengan TV3 banyak jugalah drama. Dan banyak host untuk TV1. Host lah, travel. Jadi kita tentang drama tu sekarang dah tak berlakon lagi semua kan. Dan memang nak concentrate kepada bidang nyanyian. Kita patah balik sekejap. Masa Kina dengan band. Jadi bila dah masuk ke pertandingan ni, keluar daripada band, apa band kata? Band Kina kata susahlah nak cari pengganti penyanyi pula kan. Sebab Kina dah 8 tahun dengan band tu. Kina dulu satu live band Kina tu dia
kekal tau. Dia Okay. tak bertukar ganti. Okay. Bila Kina keluar, mereka cepat-cepatlah kena cari orang lain sebab berlangsungnya mentor tu berapa minggu kan. Jadi dia orang agak frust jugalah. Agak frust kenapa nak, tak apalah untuk hidup kau try lah macam tu lah. Ada tak orang cakap kalau you feel dalam mentor tu welcome back to band? Lepas habis band tu kena janji dengan Bang Awi, kena tak nyanyi kelab lagi dah. Okay. Cukup lah kan lepas tu. Awi, okay, Datuk Awi tak bagi jugalah. Bukan Datuk Awi tak bagi. Dia tengoklah apa yang, sebab bila kena habis mentor kena dapat macam-macam iklan. Iklan DG, macam-macam iklan kosmetik. Jadi tak ada masa dah nak menyanyi hari-hari tu bang. Maksudnya Sabah pun masa tu Dr. Sabah, lepas tu Datuk Atan call Kina. Dengan Datuk Nesh, Datuk Malik Rizwan bawa Kina pergi Sarawak, kira ikut Datuk Zaid Hamidi, kita orang memang nyanyi kat Sarawak. Jadi bila Kina dah jadi macam tu, dah berubah orang kata pusingan hidup. Daripada susah ke hidup dengan band apa semua kan. Bila masuk mentor walaupun tak sampai ke final, tapi dibawa untuk show yang agak lain kehidupan dia. Rasa macam mana tu? Kalau kata tengok reality TV, tak semestinya juara akan naik. Kadang-kadang yang ketiga akan banyak job tu. Yang terakhir pun kadang-kadang banyak job. Kita tu boleh tengok ada artis yang tengah naik sekarang ni pun dia keluar awal. Tapi dia tetap still maintainkan job dia tu. Kerana salah satu dalam bidang hiburan ni disiplin kena jaga. Maksudnya kalau hari ni janji nyanyi kat Sarawak pukul 8 malam, 7.30 kena ada dah. Itu adalah paling penting lah. Kalau tak datang lagi kena ban dah bang. Artis ni buat hal ni mulut ke mulut akan berkata-kata. Artis ni jangan ambil tak datang show aku. Contoh event organizer, dia kelompok dia orang je. Jadi bila dia post satu group, artis ni jangan ambil, kita dah tak ada job dah nak makan. Bila kita kekalkan macam tu, EO tu jadi kawan kita, dia akan Kina apa nak buat event minggu depan standby dekat mana, dekat Perak, dekat Kedah, dekat ni kan. Jadi Kina duk rotate event-event ni adalah sekarang ni. Jadi kepada yang bakal jadi penyanyi, yang nak sangat jadi penyanyi, bila dah nama tu naik, disiplin kena jaga. Pegang pada janji. Betul. Anggaplah macam orang punch card lah, masuk kerja pukul 9 pagi. Mesti 9 pagi. 9 pagi. Kan? Pukul 8.30 mesti dah standby dekat pintu nak masuk pejabat dah. Betul. Dulu kita berlakon, kita kena hadap benda yang kawan artis kita tu yang datang lambat bang. Pukul 9 kotan, 8.30 kena ada. Tapi 9 baru nak make up. Jadi nak shoot pukul berapa? 10.30. Nak marah tak marah kawan kan. Jadi bila Kina dah keluar daripada dunia lakonan pergi ke penyanyian, Kina rasa happy sangat. Alhamdulillah aku dah rasa dah berlakon, dah rasa cara dulu, sekarang menyanyi, fokus menyanyi saja. Dan juga iklan lah. Sekarang ada juga iklan. Dan alhamdulillah tahun ni pada bulan 6 April 8 Kina berada di Batam. Macam dapat show Saloma di Batam. Dan kita juga pergi ke Singapura menjadi juri pertandingan Rockers pada 16 hari bulan 6. Pertandingan Rockers pakai baju Saloma ke tak? Tak. Rockers kan. Ini ada dua, sebenarnya ada dua split personality. Kan? Okay, baik. Itu memang banyak soalan lah tau. Apa? Kalau kita tengok macam Kina ni, dia buat satu lencongan tau. Lencongan dia melencong tau. Daripada nyanyi reality Rockers kan, image Rockers kan, rambut macam ni, tiba-tiba jadi Saloma pula. Kan? Okay, kita nak cerita pasal tu kejap lagi. Memang ada satu hal lagi. Baik. Ni pasal show. Dah naik tadi ada sebut pada bahagian pertama. Kena sihir dengan orang dan sebagainya kan. Okay, ada tak cara reality ni yang lagi satu, bila orang dengki, jadi lain dia buat. Dia cantas, dia silang show. Kan? Itu banyak. Okay, macam mana? Boleh cerita tak? Daripada apa show kat mana, jadi macam mana? Ini kalau yang suka silang ni boleh menonton ni berubahlah sikit kan. Masa kena berlakon kena ada kawan baik. Dia artis ekstra lah, berkawan. Jadi dia selalu masak untuk Kina tau. Datang rumah dia masak, makanlah laksa ni. Kita pun sebagai kawan tidur semantal, kata kita makan laksa tu. Lepas tu bila kita makan tu, kita jadi lemah tau bang.
Okay. Lemah, saking lemah. Kita pun tak tahu diri kita ni. Bangun bengkak kaki lah, apalah kan. Lepas tu kalau abang nak tahu, bila Kina pergi jumpa dengan ustaz tu, ustaz tu kata apa tau? Kau dah terkena. Kau dah termakan benda ni. Jadi masa tu lah Kina tahu yang ada orang kenakan Kina. Melalui makanan. Makanan. Sebab tu Kina kata, kita harus apa pun menjaga sekeliling ni. Jangan ada kawan toksik kita. Dan kita pun tak tahu hati dia kan. Macam tu lah Kina terkena. Itu terkena buatan orang. Yang cantas show? Yang cantas show banyak bang. Yang cantas bila kita post tu hari ni kat mana, dia dah mula dah cakap hari ni dia akan call lah EO tu. Yalah ambil dia ni, ambil aku lah. Macam tu banyak. Sebab tu Kina menjaga, Kina punya periuk nasi sendiri je sekarang. Yang mana berbagi show dengan Kina, kau bagi aku akan balas balik, aku bagi kau. Kina ada sekelompok macam kawan kita, yang ni lah Kina jaga. Kau dah tolong aku job dekat sini. Ini aku dapat job sini, aku tolong kau balik. Kina jadi macam tu. 3 kau bagi, 10 aku bagi kau. Begitu. Tapi kalau kau lokek dengan aku takkan bagi kau. Tadi Kina kata yang cantas show supaya dia telefon EO kan. Yes. Yang telefon EO tu dia cakap jangan ambil. Selain daripada tu ada tak yang memburuk-burukkan Kina? Okey, ni cerita tahun lepas Kina kenal seorang perempuan ni. Artis jugalah. Penyanyi juga. So Kina kawan dengan dia datang birthday Kina, dia datang Kina punya macam-macam lah. Macam kita buat kenduri pun dia datang. Tiba-tiba satu hari tu dia telefon kawan Kina ni. Kawan kita dalam grup juga. Dan Kina selalu menyanyi dengan kawan Kina ni. Dan menjadi partner Kina. Yang sebutlah Jibam Ramli. So wanita penyanyi perempuan ni, dia boleh cerita keburukan kita ni. Dan rakaman tu, kalau kata Jibam tu tak bagi tahu Kina, Kina tak tahu dia macam tu. So kita anggap dia kakak. Kan? Jadi bila Jibam bagi tahu dan Jibam rakam benda tu bagi kat Kina, dia kata Kina ni memang orang yang susah. Laki dia macam ni, dia ni seorang yang pelupa. Itu yang Kina start. Dalam industri ada musuh tu. Seorang ni je. Dan Kina dapat tahu dan dia memang dengan semua orang pun bergaduh. Dengan semua orang. Artis lain, semua dia bergaduh. Dia ada kelompok dia je sekarang. Jadi yang ni dia bergaduh. Pergi sana dia bergaduh. Pergi sini bergaduh. Penat bang hidup macam tu. Kita bukan budak-budak lagi. Dah belaka kan. Jadi, sampai hati macam tu jadi bila dia tahu Kina ada rakaman tu, dia pula salahkan kita. Patut dia salah dia. Sebab tu dalam industri ni jaga lidah lah. Yang banyak bercakap lah. Jangan melaga-lagakan orang. Lepas tu, habis tu, orang lain pula hantar ke Kina rakaman. Lain pula dia cakap. Lain pula cerita. Lain pula dia cakap. Sebab tu, industri kena tapis orang macam ni. Kan? Sebab dalam grup pun bukan dia penyanyi utama pun kan. Jadi macam bagi Kina, Kina takkan salam dengan dia. Kina ada jumpa hari tu, Kina takkan salam dengan dia. Sebab apa? Kina tahu macam ni kau balas kebaikan apa yang aku bagi engkau. Kan? Tengok dia terketa-keta juga lah kita. Tapi kita banyak sabar. Astaghfirullahalazim, sabarkan aku dengan orang macam ni kan. Sebab aku sayang kau, tapi di belakang kau macam ni kan. Dia cubalah. Kina tengok pun dia tak ada ramai kawan, dah satu kelompok tu je. Jadi orang macam ni, dia tak akan rasa bersalah. Dia akan rasa dia, aku orang lama dalam industri. Tak, laki okey bang. Perempuan je. Penyanyi perempuan je macam ni. Tak semualah. Kan? Kina rasa yang Kina kenal dia seorang je macam tu. Bercakap, telefon orang 2-3 jam, bercakap hal orang. Dia telefon yang ni pula. Esok telefon yang ni pula. Yang ni kat mana show nak tahu kat mana. Sampai Kina kena hide kan lah WhatsApp status Kina tu. Sebab Kina tengok apa yang Kina buat, apa yang kat mana Kina. Kenapa kau susah sangat dengan hidup aku kan? Kita hidup kita lah kan macam tu. Kerana mungkin kerana dia nakkan job sangat ke? Atau dia memang bagi Kina dia gila job. Kalau boleh hari-hari, satu hari Kina ada 3 kali job. Nanti boleh pergi sana, boleh pergi, boleh melancong, boleh ini, boleh itu. Tapi biarlah dia tengok. Dia tengok apa orang kata daripada kawan boleh jadi lawan. Itulah. Jadi janganlah kalau boleh berubahlah supaya bukan pada masa depan dia tu sendiri. Untuk masa tak depan. Tak ke mana bang, sebab kita tengok makin lama makin orang ni dan
bukan Kina saja, orang lain pun kena benda yang sama. EO pun kena benda yang sama. Dia tak suka EO ni, dia cakap lah EO ni macam ni. Tapi EO tu dah bagi rezeki dengan dia. Ya, betul. Maknanya tak dia lama pun. Maknanya dia sendiri yang menutup perut nasi lah. Menutup perut nasi. Dan tengok pun semakin jarang lah persembahan dan sebagainya kan. Sebab dia buat orang. Kita cakap apa, kun fayakum. Semoga Tuhan balas apa yang kau cakap dengan aku. Dan Kina, kalau kata dekat Kina bang, Kina boleh terima. Tapi you babitkan husband I. You babitkan kawan terdekat I kan. Sebab tu Kina cakap, ini kena cantas awal-awal toksik-toksik yang ada ni. Bye-bye. Okay. Maksudnya memang tak boleh. Kan memang betul lah kalau ada yang berkatakan bahawa kalau kita dah tahu orang tu menyusahkan kita, boleh jauhkan diri lah. Baik, jauhkan diri kan. Kalau kata dia menyusahkan kita, dia kena mengena apa? Jumpa hai dah. Tapi jumpa ni Kina tak boleh nak salam. Sebab terpendam satu benda yang menyakitkan hati. Pernah tak betul-betul selepas Kina tahu, Kina tahu dia yang buat macam tu, dah terjumpa pula dia? Terjumpa baru je. Baru terjumpa. Habis Kina buat apa? Kina buat bodoh je lah sebab melibatkan profesional lah sebagai kerja kan. Tapi untuk salam tu tidak lah bang. Kau kata tak ada nak serang dia ke apa ke? Dengan dia tu tak boleh lah. Sebab Kina bukan orang yang, aku maafkan tapi parut masih ada kan. Begitu. Dia buat rakaman tu, dia kutuk dalam rakaman tu kan. 2 jam rakaman tu. Dan semua kami ni, geng-geng kami ni dengar rakaman tu. Tapi kita pula yang salah kat dia. Dia orang yang jenis takkan mengaku salah. Macam tu. Orang yang sentiasa betul lah pihak dia. Macam tu. Saya rasa kalau artis lain, kalau saya sebut nama pun semua artis lain tahulah. Memang banyak musuh dari nasi tu. Tak apa. Yeah. Okay. Selain daripada tu, dah lah kena cantas, kena cantas job dan semuanya. Ada tak dapat job, tak apa, orang tak bayar pula? Banyak. Ada jugalah masa dulu lah, masa awal. Keluar mentor dulu ada juga. Yang tak bayar, yang janji akak bayar lepas habis ni. Ada banyak jugalah. Yang dah meninggal pun ada. Tapi Kina halalkan semua tu kan. Sebab lebih elok menghalalkan orang yang dah pergi. Dan Kina cakap tak apalah, nanti Tuhan gantikan dengan rezeki yang lain. Rezeki yang lain. Okay dia Jadi baik juga hati Kina ni sebenarnya kata, kena halalkan bang, barulah rezeki kita masuk. Alhamdulillah, dengar tu. Dan Kina pun banyak tanggungan Kina tanggungkan selain daripada Kina mempunyai 30 ekor kucing kat rumah tu. 30 ekor kucing? Ya, 30. Dia struggle lah di bidang ni. Bukan kita nak cari show, kita nak kaya bang. Kita nak bayar hutang-hutang, kita nak teruskan kehidupan kita, kita nak jaga anak-anak bulu kita ni kan. Dan seterusnya lah benda-benda yang lain. Bayar, kita nak beli rumah dan sebagainya kan. Ada tak satu ketika, satu zaman yang semua orang susah? Zaman COVID kan? Zaman COVID. Masa tu memang tak ada show, tak boleh nak buat show 3 bulan ke, 3 bulan ke 6 bulan kan. Masa tu buat apa? Masa COVID tu Kina dengan Rescue Bencana Malaysia, kita buat penyemburan lah. Dekat Jabatan Imigresen, dekat Imigresen dekat Sungai Buloh. Jadi Kina ada satu benda yang surat tu Kina boleh keluar. Jadi kita buat penyemburan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Tapi itu amal saja. Buat amal. Jadi buat untuk pendapatan. Untuk pendapatan. Ada buat Grab? Kina tak ada. Tak ada buat Grab? Kina alhamdulillah suami bekerja masa tu. Jadi ada yang dia tanggung. Kita ni macam kita menyimpan emas kan. Jadi masa tu lah kita gunakan emas kita tu untuk kita meneruskan lah 3 tahun kan, lama sangat tu. Sebab saya tengok adik Kina naik motor dengan jaket Grab apa semua tu COVID. Dia buat Grab ke masa COVID ni? Tak ada, itu hanya shoot je. Ada shoot je. Okey. Sebab kita buat sambil lalu kan. Kita tak pandai nak buat Grab. Tak pandai. Tapi boleh bawa motor kan? Kina ada motor. Motor Harley Davidson. Tu dia jadi antara penyanyi wanita dan artis wanita yang ada Harley Davidson daripada siapa ni? Linda. Ada Fazira. Seorang lagi G Fazalati. Kak G kan. Baik. Jadi apa titik terendah dalam kehidupan Kina sepanjang bergelar artis? Yang betul-betul down. Betul-betul buat Kina rasa macam down, jatuh disebabkan apa? Ketika bila? Ada tak? Disebabkan down sebab
Panggil member lah bang. Panggil member lah. Kita rasa macam aku ni bila dah jumpa aku sayang kan. Buat macam kakak kan. Tapi bila kita kena macam tu belakang, kita rasa macam nak kawan pun takut bang. Kita takut apa tahu, bila start mulut dia tu, dia akan membuatkan kita bergaduh dengan orang lain. Dia mula create satu cerita membuatkan gaduh. Kalau abang tengok, abang kenal saya lama pun bang. Saya nak cerita hal orang pun susah bang. Betul. Susah nak cerita hal orang yang tidak kena mengena dengan saya. Ini telefon saya setiap hari 2-3 jam cerita hal orang kan. Dia ni macam ni. Saya pun cakap lah, kak saya tak kenal lah kak cerita hal siapa ni. Orang tu pun saya tak kenal. Tapi dia boleh cerita Boleh. Last bila dah habis, saya jumpa orang tu. Allah tu bukakan satu ruang untuk saya. Okey Kina, orang yang dia cuba burukkan ni, Kina jumpa satu-satu. Dan orang tu kadang-kadang kita pergi macam open house hari tu, kita jumpa semua mangsa dia. Yang ni kena macam ni dengan dia. Yang ni kena macam ni, yang ni kena macam ni. Ya Allah. Okey, baik. Dan lepas ni nanti kita nak masuk bab perubahan. Macam mana boleh jadi Saloma. Kan, sebab apa ada kawan-kawan jadi Saloma, masuk pasal Saloma, pakai kostum Saloma apa semua kan. Kita masuk. Okey, kita berhenti dulu seketika. Kita sambung untuk bahagian ketiga dalam Nada dan Nostalgia yang dibawakan untuk anda semua oleh Trendstock TV dan juga wedding partner Nan Fake. Yang ketiga, tunggu. Tapi mana-mana.